Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar. Hari ini kita nak sembang satu topik yang agak berat tetapi ianya sangat penting kepada umat Islam, iaitu tentang gejala murtad dan krisis identiti Muslim. Jadi, soalan pertamanya, kenapa ada orang Islam hari ini rasa lost? Rasa fed up dengan agama kita, rasa nak keluar daripada agama Islam, rasa nak murtad dengan agama kita sehingga kan masuk kepada agama Kristian dan sebagainya. Silakan. Okay, baik. Terima kasih atas soalan tu. Menarik soalan ni. Kenapa ada orang Islam hari ni dia rasa nak lost, dia rasa fed up, dia rasa nak keluar dari agama Islam ni? Sebenarnya benda ni dia jadi dengan tak jadi tiba-tiba, tapi dia jadi secara perlahan-lahan. Di mana Allah sendiri dah ingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, iaitu, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi dalam Al-Quran ni Allah terangkanlah dengan sangat mendalam. Bila ni manusia jauh daripada Allah, dia bukan sekadar lupa agama, tapi dia akan hilang dalam arah hidup, hilang identiti. Jadi mungkin kami langkah untuk murtad. Dan saya rasa yang pertama mungkin pengaruh pemikiran luar lah. Jadi terdapat macam lihat contoh macam hari ni kan zaman social media kan. Jadi banyak macam mereka ni terdedah dengan macam-macam idea Yang bukan-bukan, yang bukan-bukan, pengaruh-pengaruh barat semua tu kan. pengaruh barat. Zaman sekarang kan zaman TikTok, Instagram semua tu kan. Jadi ada macam mereka pertambahan macam mungkin tengok agama ni sama macam agama Islam. Sembah tu juga. Ataupun ada ke agama yang macam berpuasa kan. Mungkin macam sama aja, dia aku keluar. Jadi dan lama-lama dia kan adalah kadang mungkin rasa timbul rasa dalam hati macam tak apa, aku solat pun tak apa, ini antara aku dengan Tuhan, bukan aku dengan orang lain. Bila orang nak suruh-suruh kan, tak apa, nanti aku solat. Dan masalah ni dia bukan jadi macam berfikir berulang-ulang. Jadi bila dia berulang macam tak solat, lama-lama dia macam pegangan tu dia makin longgar. Dia longgar, dia jadi tak kuat. Tak ada panduan untuk kita pegang tu. Dia jadi rasa nak aku nak keluar di Islam ni dah, aku dah penat dengan Islam ni. Tak best. Macam tu. Sebab mungkin berpingat macam bila Islam ni nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Sedangkan Allah kan dah tegaskan dalam surah Ali Imran, iaitu sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan bukan kadang ada orang cakap selalunya Islam ni IC saja. Contohnya anak muda ni dia cakap alah aku ni Islam IC saja. Bila dia rasa macam tak apa, tak penting agama ni dalam hidupku. Macam contoh dia cakap aku tak semayang pun aku berjaya. Dapat rezeki juga kan. Dapat rezeki juga. Dapat je aku tak semayang pun dapat je semua ni. Dan yang kedua, saya rasa macam mereka ni kurang didikan agama dari kecil. Kita dapat lihat contoh macam kanak-kanak kan sekarang bila kecil ni terus dapat telefon, dapat semua benda yang gadget-gadget Jadi dari kecil tu mereka tak didik dengan agama. Mereka terdedah dengan pemikiran-pemikiran luar dalam teknologi sekarang kita kan. Betul, mereka terlampau terdedah. Contohnya macam banyak budak sekarang ni tak ada nak solat jemaah lah, tak ada nak bincang pasal agama. Jadi mereka akan bawa dari tadika, bawa ke sekolah menengah, bawa ke universiti. Dan paling teruk sekali selalunya macam dia jadi peringkat universiti dia akan orang panggil macam satu ni culture shock. Dia macam contoh dia dulu dia sekolah agama kan, dia macam terkurung, nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Bila dah keluar ke dunia yang betul ni, dia rasa bebas. Dia rasa macam aku nak buat semua benda. Tu dia macam kata shock dalam dia punya diri dia. Lepas tu kita boleh lihat macam contohnya isu kes Ronnie Rabbit. Siapa tu? Ronnie Rabbit ni adalah orang Sarawak dia kes di Sarawak, di mana dia ni Dia orang Islam lah. dia orang Islam. Dia orang Islam. Tapi dia murtad. Oh. Macam contoh kisah dia macam ni. Ronnie ni dia dilahirkan dalam keluarga Kristian. Lepas tu dia terus ditukarkan menjadi masuk ke agama Islam oleh ibu bapanya sebab dia kecil. Lepas tu
kan ada bila umur 18 kan kita boleh pilih kan umur Pilih. nak masuk agama mana kan. Hmm. Jadi dia pun mohon untuk kembali kepada ajaran Kristian. Dan ni telah membuka mata seluruh rakyat Malaysia ni dan bawa kes ni ke Mahkamah Tinggi Kuching. Iaitu depa ni membenarkan beliau dan mengarahkan Jabatan Pendaftaran Negara ni menukar status agama. Patutnya tak boleh lah macam mudah-mudah je nak tukar kan. Sebab Mudah-mudah. kita tahu Islam ni kan agama rasmi Malaysia kan. Hmm. Tapi sebab apa? Dia jadi terus tukar. Macam kita dapat lihat lah kita punya macam kerajaan ni macam kurang dari segi agama lah. Dan saya rasa banyak lah kes tu macam menyebabkan lah identiti mereka ni sukar lah nak faham. Baiklah, soalan yang bagus untuk saya terangkan kepada Encik Hazim. Soalan yang kedua, saya nak tanya, betul ke media sosial ni boleh goyahkan pegangan kita sebagai umat Islam kita pada hari ini? Okey. Terima kasih atas soalan tu. Betulkah media sosial ni dia boleh goyangkan pegangan? Okey, jawapan saya semestinya adalah ya. Sebab kita dapat lihat lah media sosial pada zaman sekarang ni kita panggil zaman AI. Di mana mudah je orang nak sebar fitnah, nak tipu benda ni, tipu benda tu. Jadi kita pun ada satu tengok lah konten-konten pasal agama ataupun macam suka mempersendakan agama lah. Jadi bila anak-anak muda tengok perkara tu, dia pun boleh goyang lah pegangan mereka. Mereka kan cakap lah macam alah Islam pun orang boleh main-main tu semua. Lepas tu dan sedangkan Allah dah berpesan lah dalam surah Isra, iaitu dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Jadi banyak lah macam umat Islam sekarang ni macam anak-anak muda lah. Mereka tak semak apa-apa terus kata benda ni lah, benda itulah, dan boleh lah goyangkan mereka punya pegangan tu. Jadi macam saya nak buat satu kesimpulan lah. Macam mana orang sekarang ni boleh lost, nak keluar dari Islam, kata stres lah. Sebab pertama, mereka ni tak kenal agama kita ni dengan yang betul. Mereka terlampau ambil mudah, terlampau ambil ringan tentang agama kita. Lepas tu, dan paling teruk adalah mudah percaya. So, tengok dalam sosial media kan, apa tengok benda ni viral, terus percaya. Bila viral terus percaya. Tu menyebabkan mereka punya pegangan tu semakin goyang lah. Dan ada sampai teruk pun nak ambil jalan tu murtad. Sebab kadang-kadang kalau macam benda tu viral, ramai orang yang komen apa semua kan. Ramai orang yang tengok dan orang cakap benda yang betul kan. Walaupun mereka sendiri pun tak semak sendiri perkara tu sahih tak kan. Dan Ya, dia persebarkan semula dekat orang ramai. Jadi benda tu boleh mengelirukan anak muda kita zaman sekarang lah. Betul, itu lah yang paling ketara sekali yang saya lihat zaman sekarang ni lah. Terus nak viral tu semua tu. Itulah saja dari saya. Dan saya juga ada ingin lah bertanyakan soalan lah pada Yasin. Soalan pertama, pernah tak rasa macam kita ni tergantung antara kita nak ikut gaya moden dengan nak kekal cara Islam? Macam zaman sekarang macam contoh lah, nak dekat dengan raya kan, kita nak ikut mana? Moden ataupun kita nak kekalkan cara Islam macam tu? Baiklah, untuk menjawab soalan tu, memang saya katakan zaman sekarang kita ni yang macam Hazim katakan tadi, zaman AI, yang mana ramai orang muda sekarang rasa benda yang sama lah. Kadang-kadang dia rasa macam ada dua dunia lah. Satu dunia moden yang mana yang kita ikut trending, baju-baju mahal, kereta mewah, motor-motor megah kan, bangunan-bangunan megah kan, fashion idea baru. Dan satu lagi kan, orang lihat dunia Islam yang orang kata lama ataupun ketat ataupun ketinggalan zaman lah. Maknanya ada dua, satu dunia moden, satu lagi dunia Islam yang orang kata ketinggalan. Jadi dia pun pandang macam Islam ni ketinggalan zaman lah. Ketinggalan zaman. Macam tak relevan dah lah sekarang. Ya, betul. Jadi dengan benda-benda tu semua, apabila kita ni ikut budaya luar tanpa tapis kan, kita ikut trending, contohnya pakaian yang tak menutup aurat pada zaman sekarang. Jadi apabila kita ikut budaya tu,
contohnya kita nak tunjuk bebasan, contohnya macam dekat IG kan, Aha. kita tengok orang ramai kan, kalau dekat story apa semua mesti tunjuk yang mewah-mewah kan. Jadi kita pun kita rasa macam terikut tau, macam wish orang ni hebat kan. Takkan kita dah nak jadi hebat macam dia, betul tak? Jadi apa yang dilihat dekat dalam Instagram, TikTok semua tak semestinya dalam realiti kehidupan orang tu macam tu. Contohnya dalam IG dia nampak mewah. Tapi luaran daripada IG realitinya kita tak tahu adakah dia ni betul-betul hidup mewah ataupun cuma lakonan semata-mata tau. Oh, jadi semua tu macam bayangan saja. Bayangan semata-mata. Nak tunjuk mewah ni pada orang saja. Sebab ada yang sesetengah orang tu dia dekat dalam IG dia nampak mewah. Tapi sebenarnya dalam realitinya dia berhutang tau. Dia berhutang dengan orang ramai kan, untuk tunjukkan yang bahawa yang dia tu mewah, bahawa dia tu benda kaya kan. Oh, ada orang macam tu lah. Ada. Oh, Jadi teruk. kita yang tengok daripada IG ni kan, tanpa tahu asal usul kan, kita pun jadi terikut. Orang ni pakai contohnya kan, yang famous sekarang IP17 Pro kan. Jadi kan, orang ni padu lah, boleh beli IP pakai cash kan. Jadi kita ni yang tak mampu kan. Contoh kita nak ikut juga trending, kita pun beli lah juga IP17 Pro kan. Kita rasa tercabar. Kita pun rasa tercabar kan. Jadi okey, kita pun ikut, walaupun kita ni sebenarnya tak mampu kan, tapi kita nak ikut juga. Jadi dia memudaratkan diri kita sendiri lah. Oh, demi trend sanggup lah kita gadai kamu semua demi nak ikut famous di social media. Macam tu. Jadi sebenarnya tak perlu pun kita nak tunjuk yang kita ni hidup glamour, sampai yang kalau kita tak ikut orang kata kita ni ketinggalan kan. Sebenarnya Islam ni ajar kita untuk ada prinsip sendiri lah. Kita tak perlu pun ikut orang lain untuk berjaya. Contohnya kalau kita tengok sejarah, ramai je yang tokoh Islam yang dahulu, yang moden. Contohnya Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi. Mereka ni pun belajar sains, teknologi, perubatan. Tapi iman dia tetap kuat. Sebab apa? Sebab mereka ni tak ikut dengan ajaran-ajaran ataupun orang kata trending kan. Mana terpengaruh mereka ni tak dengan terpengaruh. dunia masa tu. Jadi disebabkan mereka ni iman dia kuat, tak terpengaruh, sebab tu mereka boleh berjaya dan menyumbang yang menyumbangkan antara faktor-faktor Kejayaan lah. dalam kita punya agama Islam. Okay, faham. Yang penting kita tak perlu pun nak gadai nilai dan prinsip hidup kita ni untuk kita ni nampak mewah. Oh, patutlah zaman dahulu Islam ni maju sebab maju. macam dia tak terpengaruh lah Betul. dengan zaman-zaman kita yang tak berfaedah zaman tu. Betul. Dan saya ada soalan yang kedua. Kenapa kan ramai sangat anak muda zaman sekarang ni, mereka ni susah lah nak kenal diri mereka ni sebagai seorang Muslim. Macam yang saya katakan tadi, yang kita ni dunia tanpa sepadan lah kita. Buka je media sosial kan, semua orang tunjuk performance apa kan, kejayaan mereka kan. Tambah pula ada yang ramai yang tunjuk versi Muslim tapi dalam cara yang berbeza-beza. Ada yang kata kita ikut ajaran ni, ada yang kita ikut ajaran lain. Kita pun jadi keliru sampai kita pun rasa tak cukup baik untuk jadi Muslim. Banyak jadi macam ustaz-ustazah jadian lah. Betul. Panggil pun ni apa? Penunggang agama. Penunggang agama. Jadi sebenarnya Islam ni bukan tentang siapa yang sempurna. Kita nampak dia ni sempurna lah, pergi masjid pakai baju labuh, pakai jubah dan sebagainya. Kita nampak yang dia tu kalau nak jadi orang yang Islam yang sebenar, kita ni perlu sempurna. Tak, sebenarnya Islam tak perlukan kita untuk jadi sempurna. Jadi Islam lihat siapa yang cuba perbaiki diri dia sikit-sikit setiap hari. Okey, faham. Maknanya Islam tak perlu Islam tak tengok kepada siapa yang sempurna. Islam tengok siapa yang perbaiki diri dia, walaupun daripada sejahat mana sekalipun orang tu, tapi orang tu cuba untuk perbaiki diri dia sendiri. Jadi kita tak perlu pun nak judge kalau orang tu jahat, maknanya dia tak boleh buat baik lah. Tak boleh macam tu. Kita tak boleh judge orang berdasarkan kita pandang kan.
Sedangkan dalam hati dia tu dah cuba dah yang sebaik mungkin kan untuk berubah. Zaman sekarang kan macam bila nampak baju labuh apa semua tu tapi dia tak tahu kan. Ataupun macam tengok macam dia ni pakai pakaian pun nampak macam orang-orang jahat lah, gangster semua. Oh dia ni mesti bukan Islam lah, bukan ni. Jadi macam pengaruh apa tengok tanpa menilai lah kan zaman sekarang ni. Kan masalah kan kita yang saya katakan tadi, masalah ni lagi jelas apabila kita nilai diri kita ni ikut pandangan orang lain. Kan kita tengok orang pandangan orang lain, orang kata tak bagus, kita kena ubah diri kita kan. Padahal kita tak perlu pun kita tengok pandangan orang lain. Jadi bila kita kenal Allah, kita automatik kenal diri kita sendiri. Maknanya kita faham tentang agama, kita mendalami tentang agama Islam, kita sendiri nampak, oh siapa diri aku ni kan. Tak perlu pun kita lihat pandangan orang lain. Macam kata orang bijak kan, kalau kita nak tahu siapa diri kita, kita kenal dulu pencipta kita. Jadi bila hubungan tu kuat, pandangan orang kan, orang pandang kita kan tak goyahkan keimanan kita. Oh, maksudnya kalau kita nak jadi sempurna ni tak perlu lah tengok pandangan orang lain. Macam orang lain kan cakap kalau nak jadi ni alim tu kena pakai labu-labu, kena pakai ni. Bila kalau kita pakai macam biasa-biasa je pun, tak boleh. Tak boleh Islam. Kita tak perlu pandangan orang. Okay. Maknanya kalau kita pakai baju biasa pun, kita boleh jadi baik, bahkan lebih baik daripada orang yang berpakaian sopan macam berjubah dan sebagainya. Okay. Dan saya rasa ni lah soalan yang terakhir lah saya nak tanya. Macam mana kita ni nak jadi diri sendiri tanpa rasa kena pilih antara agama dan kehidupan harian? Saya rasa macam orang zaman sekarang kan, macam dia nak pilih nak agama ke ataupun dia nak kehidupan harian kita. Itu soalan saya. Okay, baiklah. Untuk menjawab soalan Brother Hazim, saya rasa ramai je yang nak jadi Muslim baik, nak hidup dalam dunia agama, tapi mereka fikir mereka ni tak boleh enjoy, tak boleh nak bergaya, tak boleh nak ikut benda moden. Padahal Islam tak larang pun untuk kita enjoy hidup kita. Yang penting kita ada kawalan, kita ada sekatan dan kita bersederhana dalam mengikut fashion lah. Contohnya pada zaman sekarang, yang saya katakan tadi, Instagram, TikTok. Kalau kita kata nak bergaya, boleh je kan, asalkan kita tak melebihi hukum hakam agama kita. Contohnya kan, nak berfashion, pakai baju yang cantik-cantik, asal kita boleh je nak pakai baju yang cantik-cantik asalkan kita tak melebihi hukum hakam agama. Maksudnya Islam ni bagilah kita nak enjoy, kita boleh nak semua tu, tapi yang penting kita kena kawal lah diri kita. Tak boleh melebih-lebih lah sehingga kan melampaui agama Islam. Contohnya kan, kita boleh je nak jadi diri sendiri. Kita contoh kita ni minat muzik, kita nak main gitar, kita nak menyanyi, tak ada masalah. Dalam Islam pun tak melarang kita untuk menyanyi dan sebagainya kan. Tapi tak boleh berlebihan lah. Tak boleh berlebihan. Contohnya sukan kan, macam Hazim minat apa? Hazim minat main bola kan? Saya minat main bola. Kalau Hazim minat main bola kan, kalau Hazim nak main bola setiap petang boleh je, asalkan dalam perlawanan ke ataupun pertandingan ke kan, dalam game kita sopan santun, tak kalau ada pergaduhan kita elakkan. Dalam macam peraturan suruh pakai seluar pendek ke yang menampakkan aurat kan, kita tak payahlah ikut kan, kita pakai seluar panjang yang menutup aurat dan sebagainya. Saya faham. Contohnya apa lagi, kalau macam ada orang yang suka buat konten kan, boleh, tidak ada masalah. Dalam Islam pun tak melarang kalau kita nak konten dalam TikTok dan sebagainya kan. Jadi kalau boleh, kalau kita nak buat konten tu, pastikan konten yang kita buat tu bermanfaat ataupun positif kepada umat Islam kita kan. Macam kalau kita nak sebarkan agama, sebarkan dakwah, guna platform, boleh, tak ada masalah. Boleh lah kita nak jadi viral dekat media sosial, tapi yang penting kita punya konten tu patuh syariah ataupun konten-konten yang boleh memberi manfaat lah pada orang lain. Boleh manfaat. Tak perlu pun nak tekan kat agama kalau kita tak terangkan apa ni, kalau kita tak nak bincang pasal agama kan.
Oh, dia tak perlu terangkan pun lah. Tak Cuma perlu orang dapat pun. konten tu janji konten kita tu macam bermanfaat ataupun Bermanfaat. patuh syariah ha. Hmm. Oh, okey faham. Jadi diri sendiri kita ni bukan bebas tapi tak ada batas ha. Tapi kita bebas ni adalah masih dalam panduan. Jadi bila agama kita ni jadi asas macam kehidupan kita kan, kita letakkan agama kita asas, dan kita buat benda tu semua lebih bermakna tau. Maknanya contoh kita buat konten, kita buat ni untuk apa? Kita buat untuk redha Allah, betul tak? Jadi betul, kita dapat pahala dan kita apa yang kita buat tu lebih bermakna. Jadi tak perlu rasa enjoy dunia moden sebab Allah yang cipta dunia kita sendiri kan. Yang penting jangan sampai dunia ni buat kita lupa akhirat. Oh, faham. Boleh saya faham. Bila soalan saya tanya, kita nak pilih mana? Agama dulu ke ataupun kehidupan harian? Jadi, dalam kehidupan harian tu, kita boleh pilih. Tapi, dengan masa tak sama, jangan lupa agama kita. Oh, okey, faham. Okay, terima kasih lah. Itu saja saya rasa soalan saya. Okay. Terima kasih kepada pendengar mendengar kami punya podcast ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.